masa live tu boleh pula terkucing. Hai. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam Kim. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Kak sihat? Sihat. Wah, segaknya nampak. Kalau kita lihat sejarah Kim sebagai seorang penyanyi pernah menyertai Vocalmania dan sekarang ni telah pun mengeluarkan single terbaru. Dan macam manakah perasaan anda apabila telah pun mengeluarkan single terbaru? Perasaan Ki sebenarnya teruja juga sebab sebelum ni memang Ki impikan sangat nak ada lagu sendiri. Tapi selepas menyertai Vocalmania ni dirisik oleh label ABP Music ni, rasa macam tak percaya lah dapat keluarkan lagu sendiri. Lagu ni ditulis oleh Kak Makluman dan dikomposerkan oleh Cik Khairul Nizam dari Kami Music Production. Lagu ni sebenarnya mengisahkan apa Kim? Lagu ni berkisahkan tentang satu harapan untuk kita setelah kita dilanda pelbagai bencana, pelbagai dugaan. Macam sekarang ni COVID kan, dengan kehadiran pelangi ni dapat memberikan satu sinar dan satu harapan untuk kita teruskan hidup seperti sedia kala. Bila kita lihat pula lagu ni dekat YouTube sekarang ni memang beribu-ribu view. Sekarang ni 100,000 view sekarang ni dan apa perasaan Kim? Adakah itu merupakan pencapaian terbesar? Adakah Kim pun memang mengharapkan sebegitu? Kim memang ada target untuk capai lebih lagi selepas ni. Cuma Kim kena berusaha keras lah untuk cari material-material baru untuk next single nanti. Boleh tak Kim kongsikan sedikit dengan kita? Mungkin 3 benda goal Kim sebagai seorang penyanyi baru. Apa yang mungkin Kim dah letak target? Okay, 2021 ni nak kena capai macam ni. Kalau 2022 pula macam ni ke? Mungkin Kim boleh kongsikan sedikit. Goal Kim untuk tahun 2022 adalah Kim nak menurunkan berat badan dulu. Sekarang ni memang Kim tengah mencapai target lah untuk menurunkan berat badan. Sebab salah satunya Kim memang teringin sangat nak pakai baju macam mana orang sana pakai. And size Kim memang sangat susah nak jumpa. Kalau perform macam Vocalmania sebelum ni pun memang size tu memang susah nak jumpa. Sampai ada nak kena kerat baju lah apalah kan. Dan lagi satu, record label pun ada juga advice kan untuk turunkan berat badan. Tambah pula parents Kim bantu Kim untuk sama-sama buat intermittent fasting, buat morning walk. Kalau weekend memang morning walk lah. Kalau parents Kim tak kerja, memang kita orang morning walk pagi-pagi. And itulah, berat tu memang turun sedikit demi sedikit lah. Sejak bila Kim dah amalkan hidup gaya yang lebih sihat Kim? Kim start amalkan gaya hidup lebih sihat ni selepas Kim habisnya Vocalmania and selepas Kim sign kontrak bersama label rekod Kim, ABP Music. Sebab syarat-syarat turunkan berat badan ni ada dalam syarat-syarat tersebut lah, ada dalam syarat. Sebenarnya berbadan besar ni dia memberi kesan terhadap stamina kan. Jadi adakah ia merupakan sebenarnya cabaran buat Kim? Adakah Kim pun orang yang tergolong dengan masalah yang sebegini? Kim memang masalah sikit dengan stamina. Kalau nyanyi bergerak aje, kalau contoh lagu rancak lah kan, auto semput lah. Kim tak boleh bergerak jadi macam nafas tu pendek. Kalau nak menyanyi tu memang Kim tegak macam tu je. Sebab tu lah Kim nekat untuk nak capai target turunkan berat badan lah. Ada satu insiden tu masa konsert final Vocalmania, Kim dipilih untuk membuat persembahan interlude bersama bekas-bekas peserta yang lain. And Kim time tu mendapat lagu 1000 tahun. And pada malam tu memang Kim rehearsal, practice macam biasa lah kan. Masa live tu boleh pula terkucing. part ni. Selatan dapat sedia setia macam tu. Boleh pula terkucing kat situ. Time tu memang dalam kepala Kim, macam mana lah boleh terkucing. Time tu nak kata malu tu kena tebal muka lah. Lepas tu teruskan je lah habis buat persembahan tu. Cuma habis persembahan tu memang agak rasa moody lah 2-3 hari lepas tu. Boleh pula viral sekejap je. Cuma keluar kat TikTok, keluar kat media sosial lain kan, Twitter. Memang tu lah. Salah satu sebab terkucing tu Kim kurang warm up and Kim semput. Kurang warm up tu jadi macam semput lah. Kim naik stage apa semua dia jadi macam tu sikit. Mengah lah kan rasa macam tu. Mengah.